Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya mulakan bicara saya pada malam ini, boleh tak saya tahu adakah suara saya jelas dan video saya jelas? Okey, kalau jelas, mohon untuk tuan-tuan dan puan-puan respon di ruangan chat nombor 1. Okey, terima kasih Puan Nur. Okey, jelas. Alhamdulillah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Baik, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah dan rahmatnya tuan-tuan dan puan-puan dapat kita bertemu di majlis ilmu kita pada malam ini, iaitu webinar ilmu perubatan Islam Ruqyah Syar'iyyah yang bertemakan langkah pertama melindungi diri dan keluarga. Baik, alhamdulillah. Sekali lagi sama-sama kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga baginda, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in dan juga kepada seluruh umat Islam yang menyambung urusan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga ke hari akhirat insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita mulakan majlis kita pada malam ini, sama-sama kita membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, tahniah diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana dapat hadir ke dalam program kita pada hari ini, iaitu webinar ilmu perubatan Islam Ruqyah Syar'iyyah, langkah pertama melindungi diri dan keluarga. Salam perkenalan daripada kami, Bitaklim Education Center, dan juga salam perkenalan daripada saya, merupakan moderator anda pada malam ini. Nama diberi Azizul bin Haji Kasnan, merupakan moderator tuan-tuan dan puan-puan untuk program kita pada malam ini. Jadi sama-sama kita doakan program kita pada malam ini berjalan dengan lancar insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita mulakan program kita pada malam ini, majlis ilmu kita pada malam ini, saya nak bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan dahulu untuk kita bergambar. Boleh ke tuan-tuan dan puan-puan? Okey, dengan cara tuan-tuan dan puan-puan hanya perlu buka kamera dan kita akan bergambar tanda kehadiran dan juga sokongan tuan-tuan dan puan-puan. Baik, dalam kiraan 10 tuan-tuan dan puan-puan, kita buka kamera. Okey, dalam kiraan 10 kita akan buka kamera sama-sama. Okey, menghadap kamera tuan-tuan dan puan-puan dalam kiraan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, senyum. Okey, baik. Sekali lagi tuan dan puan-puan. Okey, kita nak bergambar sekali sahaja lagi bersama dengan Al-Fadil Ustaz kita. Baik, dalam kiraan 5, 3, 2, 1. Senyum. Okey, baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey, atas kerjasama yang tuan-tuan dan puan-puan berikan pada malam ini. Baik, sekali lagi tuan dan puan-puan, selamat datang kepada baru yang hadir. Alhamdulillah, mungkin kita dah selesai untuk kita
menunaikan solat fardhu Isyak. Okey. Dan alhamdulillah hari ini hari Ahad 25 Januari 2026. Esok hari kita bekerja, tapi tuan-tuan dan puan-puan dapat juga hadirkan diri pada malam ini untuk meluangkan masa untuk mencari ilmu berkaitan dengan perubatan Islam. Baik tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kalau tadi kita dah bergambar, okey, tadi saya juga dah lihat di ruangan chat tuan-tuan dan puan-puan tiada masalah. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat gunakan ruangan chat kita, okey, untuk sentiasa berkomunikasi dengan Al-Fadil Ustaz sebentar lagi. Okey, baik. Di sini kita ada Cik Puan Yusira, okey, kita ada Encik Ali, kita ada Puan Nur Hidayah, Encik Saipul, Cik Puan Arin Arjuna, kita ada Tuan Hasrulhar Saadi, kita ada Puan Siti Nur Ashikin, kita ada Puan Nora Ani Yusof, Puan Siti Musliha, Puan Nur Zarifah, Tuan Azni, Puan Maisara, Puan Fatin, Puan Salmiza. Alhamdulillah ramai yang dah masuk. Boleh tak tuan dan puan-puan ambil masa sekejap, okey, untuk ajak lagi keluarga, sahabat-sahabat tuan dan puan-puan, boleh forwardkan kita punya link Google Meet pada malam ini, forwardkan ke grup WhatsApp tuan-tuan dan puan-puan ataupun mana-mana kenalan tuan-tuan dan puan-puan yang tuan-puan rasakan mereka perlu hadir dalam program kita pada malam ini. Baik, saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat sharekan link Google Meet kita pada malam ni sekarang juga. Ambil masa sekejap untuk sharekan supaya lebih ramai yang dapat manfaat ilmu pada malam ini. Dan saya juga dimaklumkan tuan-tuan dan puan-puan dah berada dalam grup WhatsApp, okey, grup WhatsApp program kita pada malam ini, yang mana pelbagai info telah pun kami kongsikan, okey, berkenaan dengan tentatif program kita pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan, daripada jam 9:10 malam sehinggalah pada jam 10 malam, okey, tuan-tuan dan puan-puan akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz. Kemudian selepas waktu tersebut kita akan ada 2 sesi soal jawab, okey, dua ruang sesi soal jawab yang kami berikan pada tuan-puan untuk bertanyakan soalan, okey. Dan juga selepas itu kita akan ada sedikit perkongsian tentang program yang bakal dilancarkan insya-Allah. Jadi sama-sama tuan-tuan dan puan-puan kita doakan program kita pada malam ini berjalan dengan lancar insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sepanjang program ini tuan-tuan dan puan-puan diharapkan dapat sentiasa berkomunikasi dan dapat sentiasa memberikan kerjasama yang baik kepada Al-Fadil Ustaz untuk meningkatkan kefahaman masing-masing insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya akan terus kongsikan tentang latar belakang Bitaklim Education Center dan juga memperkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan Al-Fadil Ustaz yang akan bersama dengan kita pada malam ini insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kami daripada pihak Bitaklim Education Center merupakan satu platform ataupun merupakan sebuah pusat pengajian Islam yang menyediakan pelbagai program. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh cari kami di social media, boleh cari kami di pelbagai platform untuk tahu pelbagai program yang kami adakan pada setiap bulan insya-Allah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah antara program-program yang dijalankan. Sebahagiannya adalah program secara online dan sebahagiannya adalah program secara online, secara offline, secara fizikal. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ini pula adalah poster-poster program yang telah pun berjalan dan juga program yang sedang berjalan pada waktu ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, banyak program-program yang telah dilaksanakan, diharapkan tuan-puan dapat menyertai program-program yang bakal menyusul insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, jom sama-sama kita berkenalan dengan Al-Fadil Ustaz Haji Saiful Nizam bin Hasim yang merupakan guru kita pada malam ini. Inilah dia tuan-tuan dan puan-puan antara kelayakan akademik dan profesional beliau. Yang pertama, beliau terlibat dalam rawatan Islam ini sebenarnya telah pun mempunyai pengalaman selama lebih kurang 25 tahun sejak daripada tahun 2000 lagi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya
beliau merupakan graduan daripada College KPTI. Okey, College KPTI Al-Insaniyah Malaysia dalam ijazah pengajian Islam dan bahasa Arab serta diploma pengajian Islam dan bahasa Arab. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, beliau juga merupakan graduan diploma perubatan Islam bersanad daripada Darul Ansar, merupakan graduan diploma jurubekam klinikal USM Kubang Kerian, merupakan graduan di dalam sijil perguruan Al-Quran di Akademi Al-Quran Al-Baghdadi, kemudian mempunyai sijil kemahiran tahap 3 di dalam ilmu bekam, merupakan pemegang kepada Mastery Professional Learning Center Facilitator dan juga Neuro Linguistic Programming Therapy. Panjang tuan-tuan puan-puan saya nak sebut pun terpaksa ambil masa. Okey, baik. Seterusnya kita juga nak lihat ini adalah tauliah dan pengiktirafan Al-Fadil Ustaz. Beliau merupakan pengamal berdaftar di bawah Akta 775 Akta Perubatan Tradisional dan Komplementari 2016. Okey, dan ada banyak lagi tuan-tuan puan-puan, tauliah Akademi Mutawif, tauliah Majlis Agama Islam Negeri Kedah dan Sarawak, mempunyai tauliah pengkursus ibadah haji tanah air dan juga aktif mempunyai kelas-kelas pengajian secara berkitab di Pondok Pasir Tumbuh. Baik tuan-tuan puan-puan, ini adalah antara foto-foto kursus-kursus yang dijalankan oleh Al-Fadil Ustaz secara offline dan juga banyak lagi. Jadi tuan-tuan puan-puan, diharapkan tuan-tuan puan-puan boleh mengenali Ustaz secara lebih lanjut selepas ini di dalam program-program yang seterusnya. Baik, Alhamdulillah dah pun selesai untuk saya kongsikan latar belakang Al-Fadil Ustaz yang akan bersama dengan kita pada malam ini, insya-Allah. Jadi sekali lagi tuan-tuan puan-puan, bagi yang baru hadir, salam perkenalan daripada kami pihak Bitaklim Education, dan insya-Allah kita tanpa membuang masa akan menjemput Al-Fadil Ustaz bersama dengan kita pada malam ini. Baik, Ustaz dah bersedia ke? Ya, dah bersedia insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah sihat. Ustaz sihat kan? Alhamdulillah sihat. Ustaz bersiaran dari mana Ustaz sekarang? Saya daripada rumah di Sungai Petani, insya-Allah. Okey, baik, terima kasih Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan, ada tak dekat sini sahabat-sahabat kita semua yang daripada Sungai Petani? Boleh tak tuliskan di ruangan chat SP? Mungkin jiran Ustaz ke kan? Ataupun mungkin ada di sini merupakan pelajar-pelajar Ustaz ataupun alumni-alumni dan sebagainya, boleh tuliskan di ruangan chat. Okey, baik. Terima kasih Encik Abdul Latif. Okey, daripada Terengganu ya. Okey, baik. Alhamdulillah. Baik Ustaz, insya-Allah pada malam ni Ustaz, kita akan bersama dengan peserta-peserta. Dimaklumkan dalam grup WhatsApp ada 1,000 orang Ustaz. Oi, ramai. Ramai tu. Jadi kita harapkan jumlah yang bersama dengan kita malam ni mencapailah jumlah Google Meet yang boleh tampung pada malam ni. Okey Ustaz. Baik, tanpa melengahkan masa Ustaz, dengan ini saya menjemput Ustaz untuk bersama dengan peserta kita dalam menyampaikan ilmu berkaitan dengan perubatan Islam, ruqyah syar'iyah. Langkah pertama melindungi diri dan keluarga. Tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Yang dimuliakan Fadil moderator kita pada malam ini, iaitu Ustaz Azizul bin Gasnan daripada Ta'lim dan pihak di Ta'lim. Seterusnya, sahabat rakan-rakan muslimin muslimat yang hadir dalam webinar pada malam ini, mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala
sentiasa mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan sentiasa kita memperbaiki diri kita, iaitu dengan kita sentiasa berislah, iaitu dalam keadaan kita sentiasa mentaati akan perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala, serta tidak dilupakan kita sentiasa mengikuti serta mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Mudah-mudahan sentiasa menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang beriman, dan juga menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita dambakan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumul mahsyar nanti, insya-Allah. Jadi alhamdulillah pada malam ni, yang tak bukan nawaitu kita lillahi ta'ala innamal a'malu binniyat, kehadiran kita semata-mata kerana Allah untuk kita menimba ilmu dan pengalaman dalam satu webinar yang berkaitan dengan rawatan Islam, yang bagi saya antara ilmu fardu kifayah yang perlu ada di setiap rumah. Kalau boleh setiap rumah. Kalau tak pun paling kurang kalau taman, satu taman. Kalau kampung tu ada seorang wakil. Kalau jauh sikit tu mungkin daerah lah kan. Jadi itu amat penting, dan kita target satu rumah, satu perawat. Maka untuk kita nak ke arah menjadi perawat itu, maka sudah tentulah kita perlu kepada Allah SWT Muhammad yang disebut sebagai persediaan ilmu itu sendiri, iaitu perkara yang berkaitan dengan Allah SWT Muhammad, ilmu perubatan Islam itu sendiri, yang berkaitan dengan Allah SWT Muhammad yang disebut sebagai persediaan ilmu, pengalaman, bimbingan, bacaan, dan juga kita katakan dakwah itu sendiri. Sebab rawatan Islam ini sebenarnya dia lebih kepada dakwah. Kita nak jadikan ilmu rawatan Islam ini sebagai dakwah kita kepada masyarakat, perkara yang berkaitan dalam rawatan Islam. Sebab itulah Kementerian Kesihatan pada hari ini telah pun menggazetkan dalam enakmen Akta 775/2016 ini sebagai pengamal, termasuklah apa jua pengamalan rawatan Islam kah, akupuntur kah, urutan kah, apa jua yang berkaitan dengan perawatan ini perlu berdaftar, sebab akan dipantau oleh Kementerian Kesihatan, dan utamanya dalam konteks kita pada malam ini iaitu rawatan Islam, kita nak upgrade tau. Sahabat-sahabat, rakan-rakan, semua jelas kan suara saya kan? Semua jelas kan? Kalau jelas boleh komen jelas. Okay. Kita baru mukadimah pada malam ni, takut ada yang tertinggal ataupun kurang jelas. Okay, alhamdulillah. Jelas, alhamdulillah, terima kasih. Jadi antara yang kita nak ketengahkan pada hari ini adalah perawatan Islam tu. Supaya masyarakat bukan jauh dengan rawatan Islam, bahkan semakin dekat dengan perawatan Islam. Maka sudah tentulah perlu menjaga yang disebut sebagai cabang dalam Islam itu, Islamu ya'lu wala yu'la alaih, agama Islam tu tinggi, tak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Antaranya adalah kita nak bawa selain daripada konteks ibadah-ibadah yang lain, maka rawatan Islam itu satu cabang fardu kifayah kita nak ketengahkan. Bahkan hari ini masyarakat semakin mendapat info, terutama di media sosial pada hari ini, di mana jua bidak ataupun medium yang ada pada hari ini menyebabkan masyarakat semakin mengetahui dan mencari untuk platform rawatan Islam ini sebagai bukan alternatif tau, alternatif pilihan kedua. Sebenarnya menjadi pilihan masyarakat kita untuk ikhtiar rawatan itu. Maka kita perlu kepada perawat lah. Maka nak menjadi perawat itu, nak menjadi orang yang tukang doa itu, salah seorang guru saya, sahabat-sahabat, ramailah guru rawatan Islam saya ni daripada dulu waktu belajar, sama ada di pondok ke, di kolej ke, ataupun di mana-mana persatuan dalam rawatan Islam ni. Antara salah seorang guru saya, dia lebih suka menggunakan, bukan perawat tau, dia menggunakan nama pendoa. Dia kata pendoa, kita ni pendoa. Kita ni nak tukang doa saja, minta Allah sembuhkan. Sebagai asbab saja kan. Okey, jadi
kita perlu kepada pengenalan dahulu ilmu perubatan Islam. Langkah pertama, melindungi diri dan keluarga. Sebelum kita nak melangkah lebih jauh, kita perlu uh, ada ilmu asas perubatan Islam satu. Yang kedua, kita kena ada ilmu untuk nak melindungi diri kita dahulu. Kemudian melindungi ahli keluarga kita dan juga harta benda kita. Itu langkah yang pertama. Jadi dalam pengenalan kita ini, perubatan Islam bukan sahaja berkaitan rawatan apabila sakit, tetapi bermula dengan langkah pencegahan. Al-wira iaitu khairul minal ilaj. Ini kaedah yang kita guna pakai. Clear tak slide yang saya share ni? Nampak tak? Jelas tak? Kalau jelas boleh share jelas. Okay, Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Okay, jadi maknanya apa yang saya nak bagi tahu di sini, dalam slide kita ini, jadi dalam rawatan Islam ini bukan kita katakan terus ataupun nak terus kepada perawatan itu, tetapi bermula dengan langkah pencegahan. Nak mencegah itu daripada awal. Nak mencegah itu daripada sekarang, dan inilah peringkat awal, dan kita letakkan awal itu kita dengan amalan-amalan ini, maka kita taqarrub ila Allah, kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebut, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin, Allah Taala sebut jin dahulu, wal ins dan juga manusia, illa liya'budun. Tak bukan untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita nak jadikan platform rawatan Islam yang dianjurkan oleh Ibu Ta'lim ini, tak boleh tak buka adalah untuk kita nak jadikan satu amalan dalam kehidupan seharian kita, untuk diri kita, ahli keluarga kita, kediaman serta harta benda kita. Okay, jadi kita nak cegah. Jadi perlindungan diri dan keluarga daripada gangguan zahir dan batin adalah tanggungjawab utama seorang Muslim yang perlu kita bertanggungjawab. Asas perlindungan bermula dengan iman, doa, amalan sunnah dan menjaga halal haram dalam kehidupan. Ini yang dibawa dalam rawatan Islam, dan antara yang kita nak sentuh pada malam ini adalah langkah-langkah perlindungan dan dalil. Okey, yang pertama sekali, yang antara yang penting, ini antara yang penting, iaitu mantapkan tauhid dan keyakinan. Yang ni yang paling penting. Yang paling penting, kita nak mantapkan dahulu keimanan kita, tauhid kita, pegangan kita itu yang paling penting. Jadi apa yang disebutkan dalam surah Al-An'am ini, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala sebut, dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan melainkan dia Allah, dan jika dia mendatangkan kebaikan kepadamu, kebaikan, maka dia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Yang ni yang sebagai bakal perawat, bakal mereka yang ingin menceburi dalam bidang perawatan Islam ini, meletakkan tauhid dan akidah itu di hadapan. Letak itu di awal keyakinan kita kepada Allah. Yang ni yang paling penting, sebab kita tak nak berlaku nanti dalam konteks rawatan Islam ini, nama pusat rawatan itu, nama perawat Islam itu, nama kaedah rawatan itu diletakkan sebagai rawatan Islam. Tetapi kaedah pengamalannya bercanggah dengan syariat. Ini banyak yang saya jumpa, bahkan alumni. Ini saya berkongsi secara real pada malam ni. Ada alumni saya yang pernah saya anjurkan kursus. Mereka sebenarnya dah pun menjadi pengamal sebenarnya. Mereka datang di tempat-tempat pengajuran seperti yang saya anjurkan. Rupanya mereka hanya nak sijil. Tetapi bila kami hantar wakil-wakil kami untuk pantau dan sebagainya, datang dan hadir ke pusat-pusat rawatan mereka, rupanya kaedah pengamalan mereka dari segi bacaan, kaedahnya, bahkan bahan yang digunakan itu bercanggah dengan syariat. Ini yang perlu kita letakkan dahulu di depan. Jadi malam ni kita pejam mata pada malam ni, kita letak innamal a'malu binniyat, tak ada tak bukan, kita nak niat nawaitu kita kerana Allah. Mardatillah, letak kerana Allah dulu.
Apa jua yang kita buat, letak redha Allah dahulu. Martatillah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah Ta'ala tak suruh kita buat apa jua amalan dalam kehidupan kita ni bagi untuk kita mukhlishina lahuddin. Ikhlas dalam beragama ni, dalam mentaati perintah Allah, dalam apa jua keadaan kita nak mukhlisin tu menjadi orang-orang yang ikhlas. Lillah semata-mata kerana Allah, bukan kerana nak jadikan ianya sebagai satu medium untuk kita jadikan side income kita. Itu mungkin nombor 10, itu mungkin nombor 20, itu mungkin nombor ke 100. Nombor 1 kerana Allah, kita datang pada mana nak ilmu kerana Allah, kemudian kita nak khidmat masyarakat, kemudian kita nak jadikan amalan untuk diri kita dekat dengan Allah. Sebab bila kita beramal ni, kita dekat dengan Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sekali dengan zikir Allah itu, hati kita menjadi tenang. Itu kita perlu. Kemudian kita juga bukan sekadar itu, bahkan akhirnya apa kita nak buat? Akhirnya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kemudian antara yang kita nak jadikan amalan dalam kehidupan kita ini, antaranya adalah dengan kita amalkan zikir, doa dan juga ayat-ayat Quran, serta doa-doa maksur. Ayat Quran itu jelas. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Allah Ta'ala sebut tidak kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai perawat. Syifa di sini dua lah, rohani dan jasmani. Semalam saya dijemput juga untuk satu tazkirah sempena nak sambut Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaban wa balighna Ramadan, minta sampai Ramadan dalam satu ahli kumpulan ataupun kita katakan sebuah kita kata MLM lah yang berjuang dalam konteks produk sunnah Nabi SAW ni. Jadi tajuk dia tu persiapan menghadapi dan sambut Ramadan ini rohani dan jasmani. Maknanya, tapi dia orang nak kaitkan dengan produk dia orang lah. Okey, itu satu bab lah. Tapi yang kita nak sebut di sini, kita perlu kepada persiapan amalan zikir, doa dan juga ayat Quran itu untuk rohani dan jasmani kita. Dalam masa yang sama, itu juga kita boleh jadikan sebagai salah satu ikhtiar usaha kita untuk membantu masyarakat. Okey, jadi kenapa nak kena ada benteng diri? Kenapa kita nak kena ada, kita katakan sebagai persiapan untuk pencegahan untuk diri kita, ahli keluarga kita, bahkan untuk harta benda kita? Sebab kaedah jin ini dia akan mengganggu, bahkan dengan sebab itu dia boleh mendatangkan mudarat dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Itu ayat yang kita baca tadi, surah Al-Imran. Dan jika Allah menimpa sesuatu kemudaratan, bidur ini maknanya mudarat. Mudarat itu Allah tak izin. Dia takkan jadi tau. Yang ni yang susah ni. Sebab tu kadang-kadang kalau di peringkat yang lebih tinggi, peringkat yang lebih advance, kita akan buat di camp, buat tak resort lah. Biasanya dekat air terjun kan. Kita tak seorang-seorang berzikir dan sebagainya. Itu cabaran tu. Siapa pernah ikut? Siapa pernah ikut program yang macam ni? Mungkin boleh share, boleh komen pernah? Kan? Ini satu pengalaman. Kita nak tengok bagaimana keyakinan kita kepada Allah pada ketika tu. Kita nak berharap pada siapa ketika tu. Kita diletakkan oleh facilitator ataupun organizer dalam program tersebut. Diletakkan kita seorang-seorang diri untuk berzikir dengan jumlah-jumlah sekian. Tak lain tak bukan untuk nak meletakkan la ilaha illallah. Tiada ada Tuhan yang disembah pada ketika itu hanya Allah, Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Ketika itulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Allah kami sembah dan kepada Allah kami minta pertolongan. Tak ada orang lain dah tuan-tuan. Itu antaranya. Kenapa? Kerana jin ni dia boleh memudaratkan kita lah. Banyaklah kalau tengok dalam kitab yang saya bawa ni, banyaklah perkongsian yang saya akan share lebih lanjut dalam siri-siri yang mungkin akan datang insya-Allah. Malam ni sebagai pengenalan dan masa yang singkat ini. Jadi antaranya apa yang saya nak share pada malam ni dalam tempoh masa yang sesingkat ini, antara yang boleh saya share adalah saya nak bawa pengkisahan bagaimana satu kisah Allah SWT Muhammad dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebelum dan disebutkan juga bahawa
syaitan berkata kepadanya, kepada Abu Hurairah, jika kamu hendak berbaring di atas tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi, kerana kamu akan sentiasa memperoleh pemeliharaan dari Allah dan syaitan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Kerana apa tuan-tuan? Kerana syaitan itu dengan izin Allah, dengan izin. Semua dengan izin. Satu kita faham. Kena jelas betul-betul boleh memberi mudarat kepada kita. Boleh merosakkan harta benda, boleh merosakkan tanaman kita dan sebagainya. Dan Abu Ayyub Al-Ansari mempunyai rak tempat barang yang di dalamnya terdapat buah kurma. Maka datanglah sesosok makhluk lalu mengambil kurmanya. Ketika ia mengaku kepada Nabi SAW, beliau bersabda yang bermaksud, beranjaklah kamu jika kamu melihatnya. Dan katalah, Bismillah ajibi Rasulullah. Ini kisah tentang Abu Ayyub Al-Ansari ini. Kemudian Abu Ayyub pun menangkap makhluk tersebut. Abu Ayyub tangkap makhluk tersebut. Lalu makhluk itu pun berjanji tidak akan kembali lagi. Maka Abu Ayyub melepaskannya. Bila begitu keadaannya, Abu Ayyub lepaskan dia. Sebab apa? Sebab dia berjanji tidak akan mengambil dan mencuri lagi tandan buah kurma itu. Lalu dia datang menjumpai Nabi SAW dan bertanya, apa yang dilakukan tawananmu? Jadi bila jumpa kepada Nabi SAW, Nabi tanya kepada Abu Ayyub, kamu buat apa kepada tawanan kamu? Jawab Abu Ayyub, dia berkata, dia bersumpah untuk tidak akan kembali. Dia berjanji tidak akan kembali untuk mencuri, untuk mengambil tandan tersebut. Dan beliau bersabda, dia bohong. Nabi sebut, dia bohong. Dan dia sudah terbiasa berbohong. Ayat apa tuan-tuan? Ayat Nabi sebut, dia bohong. Satu bab. Yang kedua, Nabi sambung lagi, dan dia suka berbohong. Itu ayat Nabi. 2 kali Nabi sebut berbohong. Dan pada kesempatan lainnya, Abu Ayyub menangkapnya lagi, datang lagi, tuan-tuan. Betul Nabi sebut tu. Tetapi dia bersumpah untuk tidak akan kembali lagi. Dan dia pun melepaskannya. Lepas lagi. Tetapi ketika dia datang Nabi kepada Nabi SAW, mengkhabarkan lagi, menceritakan lagi kepada baginda Nabi SAW, apa yang dilakukan kepada tawananmu. Dia dah tanya kepada Nabi, datang tanya Nabi lagi, Nabi tanya dulu, kamu buat apa? Dah 2 kali dan malam ni kali yang ketiga dah ni. Apa kamu buat kepada tawanan kamu? Dia berkata, dia bersumpah untuk tidak akan kembali. Jadi Abu Ayyub lepaskan lagi. Dah 3 kali dah tuan-tuan. Maka Nabi bersabda, dia bohong. Dan dia sudah terbiasa bohong. Itu ayat Nabi guna tuan-tuan. Maka dia pun mengambilnya dan berkata, saya tidak akan melepasmu hingga saya membawamu ke hadapan Nabi SAW. Dan ketika malam berikutnya dapat tangkap lagi, dan pada malam ni kata Abu Ayyub, kali ni aku tak akan lepaskan kamu, aku nak bawa kamu jumpa dengan baginda Nabi SAW. Tuan-tuan, jin ni, syaitan, iblis ni, bila sebut Rasulullah, dia takut tuan-tuan. Dia takut. Okay? Dan akhirnya apa yang Nabi SAW sebut, bila begitu keadaannya, maka apa yang dilakukan oleh tawananmu, Nabi tanya soalan yang sama tuan-tuan. Kamu buat apa pada tawanan kamu ni? Dah banyak kali dah kamu lepas, dia datang lagi ni. Maka Abu Ayyub memberitahu kepada Nabi SAW apa yang dikatakan tawanannya kepada Rasulullah. Dan beliau bersabda, kamu benar. Kamu benar. Dan dia pembohong besar. Maknanya betul apa yang disebutkan, cuma apa yang dibawa, apa sikap dan sifat yang disebut sebagai sumpah dan berjanji tidak akan mencuri itu adalah sifat jin syaitan yang pembohong. Ini Nabi ulang banyak kali. Maknanya tuan-tuan, rupanya tangan berbulu, riwayat lain akan cerita Abu Hurairah ni, dia mengajar ayat kursi dan kisah yang lain mengatakan ketika tanya Nabi, apa kamu buat? Dia ajar aku ayat kursi. Dan bila aku baca, dia pun ikut sampai dah habis. Kemudian bila disebutkan dalam riwayat yang lain, kau lepaskan aku, kata makhluk yang berbulu tadi, aku berjanji tidak akan mencuri lagi. Dan aku akan ajarkan kamu satu ayat yang paling ditakuti oleh jin. Rupanya ayat kursi tuan-tuan. Rupanya ayat kursi. Dan sahabat pun baca, dan dia khabar kepada Nabi SAW, benar itu ayat kursi, ayat Quran, surah Baqarah. Semua orang tahu. Semua orang tahu tuan-tuan. Tapi dia tetap berbohong. Berbohong itu sifat dia.
dia tetap mencuri lagi. Poin dia apa tuan-tuan? Poin dia betul jin tu cakap. Betul yang jin tu mengajar ayat kursi. Betul itu ayat Quran. Tapi sifat dia adalah pembohong. Sebab tu dalam konteks rawatan Islam, bagaimana teknik kita nak buat rawatan nanti ketika berdialog khususnya, kadang-kadang ada dialog yang kita percaya akan percakapan jin itu, tapi sebenarnya itu adalah pembohongan semata-mata untuk nak porak-poranda, nak pecah belahkan di kalangan. Kalau sahabat dengan sahabat lah. Kalau ahli keluarga dengan ahli keluarga, suami isteri dengan suami isteri, kalau di tempat kerja dengan rakan sekerja dan sebagainya, akhirnya mendatangkan permusuhan dan sebagainya. Sahabat-sahabat rakan-rakan yang kesihatan, jadi maknanya nak beritahu kata bahawasanya jin tu dia boleh mencuri tau. Jin tu dia boleh mengambil, jin tu boleh memudaratkan. Maka apa yang kita nak sebut di sini bahawasanya rupanya tuan-tuan boleh memberi mudarat kepada kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan perlu kepada kaedah amalan benteng diri dahulu. Kalau kita dah terlibat secara langsung, banyaklah cabaran-cabaran. Kalau nak share dengan tuan-tuan, antara yang saya pernah berhadapan dan tim saya, perawat-perawat pernah berhadapan ketika kita datang di rumah pesakit, oleh kerana kita dah benteng diri kita, rupanya dia ganggu ahli keluarga kita kat rumah. Okey tuan-tuan. Kita okey sebab kita dah ada benteng. Kita sedang berada di rumah pesakit pada ketika itu. Dia psycho kita, dia mengganggu ahli keluarga kita kat rumah. Tiba-tiba isteri, tiba-tiba anak telefon pada suami. Ni kami kena ganggu ni. Lampu tutup buka. Ni ada orang ketuk pintu. Ni ada orang macam berjalan di atas bumbung. Rasa macam ada orang kat dapur. Rasa macam orang nak mandi dah kat tandas. Macam mana tuan? Okey ke tak ni? Okey ke tak ni kan? Kita nak apa? Okey, alhamdulillah. Kita nak apa? Nak berkecimpung dalam bidang ini, tapi jangan jadikan penceritaan ini, kalau yang hadir pada malam ini, kita tengok kat sini lebih kurang dalam 114 orang, satu lebih, hampir 120 orang malam ni. Tiba-tiba nanti tinggal 10 orang saja kan. Sebab apa? Sebab tak tahan dengan cabaran. Kita letakkan ini, cabaran ini sebagai lebih semangat kita untuk kita nak dekatkan diri dengan Allah. Sebab pengalaman saya, orang sahabat-sahabat saya yang mana yang terlibat dalam perawatan Islam ni, kalau sebelum terlibat dengan perawatan Islam, dia jarang baca Quran. Daripada join dengan persatuan rawatan Islam, dia dah rajin baca Quran. Yang ni yang kita nak. Sebelum ni dia jangan berzikir tau. Dia zikir pun sikit-sikit je. Tapi setelah dia join dalam mana-mana grup rawatan Islam ni, maka dia ada zikir amalan tertentu yang dia istiqomah. Bahkan semakin meningkat. Di peringkat awal mungkin beratus-ratus, kemudian bertambah ribu-ribu, sehingga puluh ribu dan sebagainya. Akhirnya dia menjadi orang yang lebih dekat dengan Allah, yang akhirnya berlaku perubahan dalam kehidupan sehariannya. Okey tuan-tuan, macam tu. Tujuan kita kan? Ya, bekam itu rawatan Islam, betul. Betul, rawatan itu sebahagian rawatan Islam. Alaikum bil hijamah. Tak sempat saya nak share tentang bekam. Nabi SAW sebut alaikum bil hijamah, dan dalam konteks ru'yah Advan, dalam khusus ru'yah Advan, khusus rawatan Islam Advan, saya akan share bagaimana kita buat kaedah orang yang kena saka, orang yang kena sihir, orang yang kena santau yang lama yang tak sembuh dengan izin Allah, akhirnya dengan poin bekam. Akhirnya dengan poin bekam dengan izin Allah. Allah izinkan kesembuhan tersebut. Dan saya pernah bekam orang yang kena santau, bila kita bekam keluar darah, dia bekam keluar serbuk-serbuk kaca, keluar miang-miang buluh. Itu biasa. Itu normal, dan pernah ketika kita bekam, rupanya keluar darah itu berserta dengan makhluk. Nampak makhluk tu dia macam meronta-ronta. Nak keluar tak boleh. Dia sebab dia terkepung, terkurung di dalam kap tersebut. Sebab kita dalam konteks bekam ini kita ada bacaan-bacaan doa-doa tertentu. Sebab itu orang yang terlibat dengan bekam, saya tengok dalam grup ni ada beberapa orang yang letakkan nama tu sebagai, pengenalan tu sebagai bekam-bekam kan, bekam klinikal dan sebagainya. Ingat, bukan semua orang yang bekam itu dia adalah Allah SWT Muhammad sakit fizikal. Tapi ada juga yang sakit spiritual, gangguan mistik. Atau orang yang terlibat dengan apa jua rawatan, urut, bekam, akupunktur, kiropraktik dan sebagainya, maka dia juga perlu ada ilmu rawatan Islam. Ya betul,
saya tak sempat tengok tadi nama sahabat kita tadi sebut. Betul, kisah bekam diceritakan tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Alaikum bil hijamah itu malaikat Jibril sebut kepada Nabi SAW ketika Nabi nak turun daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Boleh buka dalam kitab kita kisah menceritakan tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Antaranya Kifayatul Muhtaj menceritakan tentang malaikat Jibril pesan kepada Nabi SAW ketika nak turun daripada langit setelah menerima perintah solat, alaikum bil hijamah. Suruhlah umat kamu berbekam. Sebaik ubat ada bekam dan bekam itu sebaik ubat. Okey, jadi antara yang lain yang kita nak Allah SWT Muhammad kisahkan di sini, antaranya adalah diceritakan Abdullah bin Muhammad bin Al-Usairi berkata, Hasan bin Juhur bercerita kepada kami dari Ibnu Abi Ilyas, dari Abu Aibad bin Ishaq, dari Ibrahim bin Muhammad bin Talhah, dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia berkata ketika aku berada di luar rumah, tiba-tiba urusan isteriku datang dan berkata, utusan isteri, isteri anda memanggil, akan tetapi aku tidak mempercayainya. Namun aku tetap masuk ke dalam rumah lalu bertanya, ada apa? Kenapa panggil ni? Isteriku berkata, ular. Rupanya dalam rumah ada ular. Sambil menunjuk ke arah ular itu, pernah saya lihat di kampung pedalaman ketika saya hampir ke sana. Ketika saya lama tidak melihatnya lagi, tiba-tiba saya melihatnya sekarang. Rupanya ular itu pernah dilihat ketika dalam hutan. Ular itu memang pernah saya lihat. Saya mengenalinya dari matanya. Maka aku, yakni Sa'ad, berkata kepada ular ini, setelah melakukan puja dan puji kepada Allah, sesungguhnya kamu telah menyakiti saya. Dan saya bersumpah kepada Allah, jika kamu melihatmu, jika saya melihatmu sekali lagi, saya akan membunuhmu. Maka ular itu pun keluar, dia meluncur keluar dari pintu rumah. Disebut dalam kitab tentang pengkisahan ini. Maknanya apa? Maknanya boleh berlaku. Sebab tu al-jan salah satu asnaf. Jin ada 3 jenis. Kan? Antaranya jin yang menyerupai. Dia suka menyerupai lah. Banyak kisah-kisah. Satu malam ni itu antara 2 kisah yang berkaitan dengan jin tadi. Poin dia apa? Poin dia kita perlu kepada pengamalan. Kan? Perlu kepada pengamalan. Mudah-mudahan dengan amalan tadi menjadi benteng untuk diri kita, kepada ahli keluarga kita, serta benteng kepada Allah SWT Muhammad, harta benda kita. Okey, kita terus dahulu kepada simptom gangguan makhluk halus. Antara simptom, Nabi SAW bersabda yang mafhumnya, mimpi yang baik itu daripada Allah dan mimpi yang buruk itu daripada syaitan. Jika seseorang bermimpi sesuatu yang tidak disukainya, hendaklah dia meludah kecil ke kiri sebanyak 3 kali dan memohon perlindungan kepada Allah, maka ia tidak akan memudaratkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi siapa yang mimpi yang tak elok, mimpi yang menakutkan, dia buat syarat ludah sebelah kiri dan dia ulang beberapa kali kalau masih lagi berlaku. Dan jika berlaku juga, maka hendaklah dia pindah tempat tidur. Sebab tu perlu kepada benteng. Jadi kita tengok sikit apa dengan masa yang ada ini, antara simptom yang kita nak kait dengan gangguan, antaranya adalah mimpi menakutkan berulang-ulang. Dikejar, dipukul, jatuh dari tempat tinggi. Ini simptom. Mimpi binatang tertentu seperti ular, kalajengking, anjing hitam, harimau. Ini antara simptom. Mimpi tempat kotor, tandas, kubur, tempat gelap, runtuhan. Mimpi jatuh atau tenggelam, rasa sesak, hampir lemas. Antara yang lain, mimpi hubungan seksual tanpa kehendak diri berulang kali. Mimpi bertemu orang mati berulang-ulang tanpa sebab yang jelas. Mimpi berada tempat tinggi, berjalan dan jauh tetapi tidak sampai-sampai. Mimpi menjerit tetapi suara tidak keluar. Mimpi melihat makhluk pelik, seram, pocong, hantu, lembaga hitam. Ini antara mimpi, simptom-simptom mimpi. Cuma kalau saya nak detailkan pecahan berdasarkan pengalaman-pengalaman disebutkan oleh ulama-ulama dalam perubatan Islam ini,
Antaranya adalah kalau kita mimpi ular, dia datang berbisa seperti ular, seperti kalajengking, seperti yang menyedut darah seperti lintah, pacat dan sebagainya. Itu lebih ke arah sihir santau. Adapun mimpi yang berkaitan dengan saka keturunan ini, kebiasaannya mimpi budak kecil lah, baby. Kalau wanita ni dia mimpi menyusukan baby, kemudian dia menyusukan baby. Kalau menyusu tu kebiasaannya simptom yang kuat lah. Kalau dia nampak baby, dia main dengan baby, dia rasa kesihan kepada baby, tanda dia nak kena gangguan saka keturunan ni. Tapi belum kena lagi. Kalau dia menyusu, biasanya lebih 3 kali, sama ada berturut-turut ataupun tidak, kebiasaannya simptom yang kuat. Itu berdasarkan pengalaman, bukan confirm tau. Bukan confirm. Perawat Islam tak boleh sebut confirm. Satu. Yang kedua, mimpi binatang yang bertanduk seperti kerbau. Mimpi yang seperti bertaring, harimau. Seperti Allah SWT Muhammad, buaya. Buaya, lembu, seladang. Itu lebih kepada saka keturunan. Itu simptom-simptom. Jadi untuk nak kena pasti, maka kita perlu kepada pengalaman, kita perlu kepada praktikal, kita perlu kepada jumpa dengan ramai pesakit. Di situ kita dapat bezakan. Tuan-tuan, sahabat-sahabat, rakan-rakan yang dikasihi sekalian, jadi kita letak di minda kita, bukan semua itu adalah jin. Yang ni yang perlu kita clearkan awal-awal. Ada orang dia letak, oh sakit perut, oh sakit ulu hati. Terus di mindanya meletakkan, dia set di mindanya, ni kena santau. Ada orang, oh sakit belakang, oh sakit-sakit di anggota tertentu, oh ni kena sihir. Ini yang salah faham perlu kita clearkan dalam masyarakat kita. Sebab itulah saya sendiri sehingga sekarang ini, selain daripada aktiviti dan kerja-kerja tugas saya yang lain, antara yang saya tak tinggal adalah rawatan Islam. Bahkan saya ada beberapa tempat surau dan masjid yang sampai hari ini saya ada kuliah bulanan, dalam bentuk kuliah bulanan tentang rawatan Islam. Kenapa? Kerana kita nak sebarkan tentang pemahaman rawatan Islam tu. Kita kena seimbang. Ada yang berkaitan dengan klinikal. Apa maksudnya? Oh itu bukan jin, ini doktor. Kena hospital, kena klinik. Mungkin dia kena bekam, mungkin dia kena akupuncture, mungkin dia kena urutan. Tapi ada orang yang dia itu bukan disebabkan Allah SWT Muhammad berkaitan dengan klinikal, tapi disebabkan oleh gangguan. Saya berpengalaman handle satu kes bagaimana satu orang remaja, dia kurang 19 tahun, masuk di hospital hampir sebulan. Bila dimaklumkan oleh ahli keluarga, jumpalah ustaz-ustaz minta bantuan. Mungkin ada unsur-unsur lain. Ayahnya tidak mempercayai. Sehinggalah akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala ambil nyawa anaknya. Bila meninggal dunia di hospital tu, Allah nak zahirkan, Allah nak bagi tahu kata memang alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang kita kena beriman dengan perkara ghaib, antaranya qala Musa ma jitum bihi sihr innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Sihir itu memang ada. Gangguan makhluk halus yang kita kaitkan dengan jin ini memang ada. Memang wujud. Apa berlaku kepada arwah Allahyarham anaknya ketika meninggal di hospital? Tuan-tuan, keluar kaca-kaca ni. Keluar sobok-sobok kaca di kulit badan, tubuh badan anak dia. Ketika tu barulah ayah dia nak faham. Barulah ayah dia menerima dan meyakini yang sakit anaknya disebabkan gangguan, dan Allah takdirkan Allah ambil nyawa dia, dan menyesal tidak ada guna pada ketika itu. Ini pengalaman-pengalaman. Ada orang tok, pangkat tok hampir 100 tahun. Nak meninggal dunia tak jadi ni. Nak meninggal dunia tak jadi ni. Nak meninggal dunia tak jadi. Panggil orang masjid buat Yasin sampai Yasin 40. Tuan-tuan pernah dengar Yasin 40 kan? Yasin 40. Sehingga seminggu berturut-turut. Macam nak meninggal tapi tak jadi. Sihat semula dan sebagainya. Macam ada benda yang sangkut ni. Akhirnya salah seorang keluarga panggil saya sendiri. Saya handle kes ni sendiri.
Bila kita cek buat rawatan, rupanya dia pakai susuk. Dia pakai 7 tempat susuk tu. Bila kita buat rawatan, keluar kot tapak kaki, berlubang tapak kaki tu. Betul? Boleh percaya ni, Ustaz? Ini bukan mastika tau. Bukan saya baca mastika. Ini adalah realiti dan ini adalah yang saya handle sendiri. Bukan saya dengar orang yang menceritakan tentang perkara ini. Saya sendiri yang handle. Dan ini adalah kisah benar dan ini realiti yang berlaku. Berlubang tapak kaki, keluar jarum dan sebagainya. Allah Ta'ala takdirkan dia meninggal ketika itu. Dia meninggal ketika itu. Maknanya ada kes yang itu memang jin. Banyak patutlah kita nak kena pasti itu semua. Dia sakar ke, dia sihir ke, dia santau ke, susuk ke, apa jua. Dia ada benda kat rumah ke, benda kat dalam badan ke, dia ada barang lama ke, apa ke. Itu perlu kepada pengalaman. Perlu kepada khusus-khusus tentang rawatan Islam. Perlu kepada kita kena berjumpa dengan ramai pesakit. Di situ kita dah dapat pengalaman. Sahabat-sahabat, rakan-rakan yang kasih sekalian, kita dah semakin hampir di hujung ini. Saya nak tanya soalan. Mungkin boleh share, boleh komen. Perasan tak kita jumpa doktor? Bila kita jumpa doktor, Allah Sayyidina Muhammad, kita berkata sakit perut. Saya sakit perut ya doktor. Apa doktor buat? Doktor akan tepuk-tepuk perut kita kan? Dia kata ketuk perut kita kan? Okay, cuba share. Tuan-tuan, sahabat-sahabat, cuba share. Doktor akan beranggapan sakit apa? Cuba share, cuba share. Doktor akan beranggapan kita sakit apa? Boleh share? Gastrit, gastrit, angin, gastrit. Gastrit, ramai kata gastrit, angin gastrit. Ya, betul. Kenapa? Doktor tak cek apa lagi pun, tak masuk pun teropong pun, tak scan pun, tak x-ray pun, tak buat CT scan pun. Kenapa? Pengalaman. Adakah kita nak kata doktor ini tipu ataupun nak kata doktor ini menggunakan khadam dan sebagainya? Tidak. Ilmu yang doktor tu ada, angin, gastrik, anxiety, ya betul. Sebab tu kalau tengok profil saya tadi, saya juga belajar, ambil juga sijil dalam GERD lah betul. Dalam ilmu terapi, hipnoterapi bagi orang yang anxiety dan sebagainya, kita perlu terapi. Akhirnya, minda kita katakan anxiety, dia bawa kepada GERD, dia bawa kepada gastrik dan boleh bawa kepada kemurungan yang akhirnya berlaku perkara yang tak sepatutnya berlaku seperti dia kelar tangan dia dan sebagainya. Ini banyak yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Okey tuan-tuan, boleh no? Okey. Jadi panduan apabila mengalami mimpi buruk, yang ni kita boleh share. Oh, Puan Azizah GERD berlaku dekat anak. Ya, kita boleh bantu ikhtiar, mudah-mudahan Allah bagi kesembuhan insya-Allah. Panduan apabila mengalami mimpi buruk. Kita kena baca apa? Baca isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ludah kecil dikiri sebanyak 3 kali. Buat syarat saja. Jangan ludah betul. Suami duduk tidur sebelah kan. Hajah Azizah, Puan Azizah lalas tahu santau angin. Ya. Lepas tu kita kena buat dua-dua. Doktor kita pergi, rawatan Islam pun kita buat. Puan dah ada pengalaman tu. Kan ada isteri yang mimpi nanti dia ludahnya betul-betul masuk dalam mulut suami. Kalau suami yang mimpi dia ludahnya lagi lah banyak masuk dalam mulut isteri, maka ludah itu kecil, buat syarat sahaja 3 kali. Kemudian tak okey juga, tukar posisi dan jangan ceritakan mimpi buruk kepada siapa. Sebab tu dalam satu mafhum hadis, mimpi buruk tak boleh diceritakan kepada orang awam, hanya boleh diceritakan kepada ahlinya sahaja, seperti guru, perawat Islam dan sebagainya. Dan kita bangun berwuduk dan solat 2 rakaat jika kita perlu. Okey, itu antara amalan yang kita buat ketika kita mimpi. Sebab tu nak tidur, kena ada wuduk dan kita buat apa tuan-tuan? Kita baca 3 qul. Baca dah 3 qul. Okey. Yang pertama, tuan-tuan, tengok apa yang saya buat. Mungkin nampak tangan saya. Kita ambil wuduk, menghadap kiblat ataupun tidak. Kita baca Qul Allah sekali, baca Al-Falaq sekali, baca An-Nas sekali. Kita tiup di tapak tangan kita. Ya, Cik ataupun Cik Ceros sakit perut khusus, ya betul. Banyak faktor sebenarnya. Okay. Jadi kita pun Allah Sayyidina Muhammad
cutlah tapak tangan kita sehingga habis nafas. Mungkin boleh ikut saya buat. Tarik nafas dan cut sehingga habis nafas dengan perlahan-lahan, bukan macam tu. Dia perlahan-lahan. Sehingga habis nafas, kemudian tangan kanan sapu muka, tangan kiri sapu kepala, dan kita sapu seluruh badan kita sehingga di ujung kaki kecuali depan dan belakang kubul dan dubur kita. Itu antara yang kita boleh amalkan untuk kita, suami isteri dan juga anak-anak kita sebagai benteng kita. Dan ini juga boleh diamalkan ketika kita nak sampai di rumah pesakit ataupun ketika pesakit hampir sampai ke kediaman ataupun pusat rawatan kita, ataupun ketika kita nak mulai rawatan. Itu antara yang kita sendiri boleh amalkan bersama ahli keluarga kita, insya-Allah. Okey, jadi antaranya apa kita nak buat, amalkan zikir dan doa. Dan Nabi SAW sebut, barang siapa membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah pada malam hari, maka itu mencukupinya. Kita baca surah 2 akhir surah Al-Baqarah Amanah Rasul tu, kita baca. Okey, jadikan amalan seharian kita. Kita baca, jadikan amalan seharian kita. Mudah-mudahan Allah SWT akan bagi amalan itu sebagai benteng dalam perawatan kita. Kita bacalah. Baca, kita jadikan ianya sebagai amalan dan kita jadikan ianya sebagai Rasulullah Muhammad yang Nabi SAW sebut daripada Abu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, man qara'a fil ayatain min akhiri suratil Baqarah fi lailati kafatah. Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, maka keduanya telah mencukupinya. Ini ada pandangan-pandangan ulama yang mengatakan kata maksud dari mencukupi di sini adalah mencukupinya dari qiyamul lail. Dia macam menggantinya tentang qiyamul lail. Ada pandangan lain mengatakan siapa yang solat isyak berjemaah, seperti dia separuh buat qiyamul lail. Siapa solat subuh berjemaah seperti sepenuhnya malam itu dibuat qiyamul lail. Ada pula yang berkata dari syaitan. Maknanya mencukupi itu mencukupi dari syaitan, yakni dari gangguan syaitan. Selain itu ada yang berkata dari segala kejahatan. Wallahu alam. Ada yang kata dari segala kejahatan. Dan dari Nu'man bin Bashir, beliau berkata Nabi SAW bersabda yang mafhumnya, sesungguhnya Allah telah menuliskan sebuah kitab catatan. Dicatatnya 2000 tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Dia menurunkan 2 ayat sebagai penutup surah Al-Baqarah. Tidaklah kedua ayat ini dibacakan pada salah satu rumah selama 3 hari, melainkan syaitan tidak akan mendekatinya. Itu kelebihan. Nampak macam biasanya kita baca waktu wirid solat subuh dengan maghrib ataupun ketika tahlil kan, Amanah Rasul la yukallifullah tu. Daripada Ali bin Abi Thalib berkata, saya tidak pernah melihat orang berakal yang tidur sebelum membaca 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Itu antara yang kita boleh pegang sungguh-sungguh, yang kita boleh jadikan amalan. Sebab malam ni malam pengenalan, webinar kita malam ni ada 10 minit lagi. Kita ada kalau ikut dah tamat, sebab kita nak buka ruang untuk soalan. Okey, kita nak buka ruang. Kalau ikut tentatif kita pada malam ni, slot saya sehingga Rasulullah Muhammad jam 10. Kemudian 10 hingga 10.10 kita nak buka soal jawab. Dan saya ambil sedikit lagi, antaranya menjaga makan minum. Penyakit ain. Penyakit ain ini adalah penyakit yang merupakan al-ain al-haqqun. Nabi SAW sebut ain itu adalah benar, yang saya akan share dalam kelas khusus rawatan Islam selepas ini yang akan diadakan. Maknanya tak sempat saya nak share malam ni, tapi antara penyakit yang banyak berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini tanpa perlu menggunakan jampi sarafah. Ain ini al-haqqun, pernah berlaku pada sahabat Nabi kena ain. Nabi tanya, ya Rasulullah, aku kena ain. Tanya Nabi SAW,
siapa ain kamu? Maka dia sebut sahabat tu, dia tahu siapa yang ain. Maka dia sebut ambillah air wuduknya. Nak buat macam mana tu? Kalau tak boleh ambil air wuduk, mandi guna air wuduk. Maka ada kaedah-kaedah tertentu dalam kaedah nak elak daripada ain dan juga rawatan ain yang saya akan share khusus dalam kuliah ataupun kelas khas lepas ini insya-Allah. Dan saya ni beberapa minit lagi, belum soal jawab. Menjaga makan minum, antaranya wahai manusia, makanlah daripada apa yang ada di bumi yang halal lagi baik dan janganlah kamu ikut langkah syaitan. Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagi kamu. Itu kena jaga pemakanan, makan halal dan thayyibah. Halal yang baik, tutup makanan sebab malam hari jin syaitan akan menjilat. Ada ulama mengatakan dengan cara dia menjilat, lepas tu tutup makanan. Walaupun Nabi sebut dalam mafhum hadis dengan sebatang kayu. Kena tutup makanan. Dia siapkan lock profile. Oh, ini cerita, saya faham maksud puan tadi, iaitu cerita tentang ain. Sebab tu dia tak bukanlah sampai lock profile dan sebagainya, tetapi maksudnya jangan kita upload gambar penuh satu. Yang kedua, nak share apa-apa pun, kita baca dulu ayat-ayat pembenting diri seperti bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wal fis sama' wa huwas sami'un alim, sebagai contoh kan. Bismillahirrahmanirrahim, terserah kepada Allah lah, sebab kita nak share yang baik-baik. Okay. Kemudian antara yang lain, ru'yah syara'iyah. Nabi mengakui surah Al-Fatihah sebagai ru'yah kepada sahabat, meru'yah ketua qabilah. Hadis riwayat Bukhari yang saya tak sempat nak cerita pada malam ni, iaitu ketika mana seorang sahabat-sahabat Nabi yang balik daripada peperangan, di mana mereka ini singgah di sebuah kampung yang akhirnya ketua kampung itu dikenal sengat-sengatan ataupun dia bisa, yang akhirnya salah seorang sahabat ni membaca Al-Fatihah dan sembuh penyakit tersebut. Itulah kelebihan ruqyah syar'iyah. Bagaimana kaedah bacaannya, apakah bahan-bahannya, bagaimana cara merawatnya, kalau sihir apa ayatnya, kalau santau apa ayatnya, kalau kita katakan untuk ain tadi apa ayatnya, apa bahannya, kalau pagar rumah apa kaedahnya, apa ayat, apa bahannya, kalau orang yang sakit kepala apa ayatnya, kalau orang yang sakit sekian apa kaedah dan bagaimana cara pengamalan dan bahan-bahan yang perlu digunakan. Itu nanti kita akan share dalam kelas-kelas khas insya-Allah yang akan diadakan selepas ini insya-Allah. Jadi sekarang itu dulu, saya mohon maaf sudah silap pertemuan kita pada malam ni yang agak kita katakan masa yang singkat ini, tetapi paling kurang sedikit sebanyak saya dapat ambil ibrah pengajaran hikmah apa yang disampaikan tadi. Tak banyak walaupun sedikit, kita boleh amalkan dalam kehidupan seharian kita. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita minta Allah SWT akan memberi keselamatan kepada kita insya-Allah. Sekejap saya baca soalan yang puan tadi. Menggunakan alatan kain kuning termasuk dalam bukan Islam juga. Kalau boleh kita elakkan menggunakan alatan kain kuning termasuk dalam kalau boleh kita elakkanlah. Azali. Okey, baik. Saya ingat sekarang itu saja untuk saya serah semula kepada yang baga moderator kita pada malam ni. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Tuan dan puan-puan, itulah tadi perkongsian daripada Al-Fadil Ustaz, untuk pengenalan bagi langkah pertama kita untuk kita mengenali tentang perubatan Islam. Al-Fadil Ustaz tadi ada sebutkan sekarang ni adalah sesi soalan Ustaz. Sesi untuk kita menjawab soalan lah. Baik. Jadi Ustaz, kalau saya lihat di ruangan chat Ustaz, kita dah ada beberapa soalan sebenarnya. Okay. Jadi saya kira inilah soalan yang nak ditanyakan. Mungkin Ustaz boleh jawab secara ringkas 1-2 soalan yang ditanyakan di sini. Ustaz boleh tengok soalan yang terakhir di sini daripada Cik Puan Siti Nur Ashikin. Itu soalan yang saya rasa yang Ustaz belum ceritakan, belum jawab. Silakan Ustaz. Saya teruskanlah. Okey, saya nak tanya berkaitan sihir. Jika seorang itu terkena sihir pemisah, tapi orang itu masih berjauh, susah nak bawa berubat, ada tak kaedah lain? Okey, sihir pemisah. Dan sihir pemisah ni apa simptomnya? Secara ringkas, antaranya kalau suami isteri tak duduk sekali, nak bersama tak boleh, kalau pergi kerja, balik lambat, banyak pula. Ada WhatsApp pula kan. Tapi bila balik, Rasulullah Muhammad ada masalah saja. Tak boleh tenung mata dan sebagainya. Itu kita boleh kaitkan jin tafrik.
kita berikan sihir tafrik. Tafrik ni apa? Pemisah suami isteri. Bukan hanya sekadar suami isteri, pemisah anak dengan ibu. Pemisah antara pekerja dengan majikan. Banyak kes yang berlaku. Duk jauh okey, banyak duk dekat, dia berlaku sebaliknya. Jadi sekiranya tak boleh nak bawa disebabkan tempat rawatan itu jauh dengan kediaman kita, maka saya cadangkan tuan-tuan boleh cari ataupun boleh maklumkan kepada pihak pengurusan nanti. Saya cuba dapatkan nama-nama telefon sahabat-sahabat saya yang terdekat dengan tuan-tuan supaya tuan-tuan tak tersilap tempat. Itu nombor satu. Sebab tu dah kami nak share supaya tuan-tuan hadir malam ni. Kalau hampir lebih kurang 1000-an dalam grup WhatsApp, kalau ada lebih kurang suku daripada itu pun hadir khusus lepas ni, kita nak meramaikan perawat Islam sebenarnya. Satu rumah pun, paling kurang satu taman, satu kampung tadi sebab nak bantu macam kes yang macam ni, maka nanti tuan-tuan boleh share nanti ataupun boleh personal untuk kita sharekan beberapa kaedah. Kalau saya nak share kat sini, mungkin jadi panjang dan nanti bila tuan-tuan buat nanti, saya takut nanti ada kesan-kesan sampingan yang boleh memberi kesan ataupun tidak ada orang yang boleh membantu kita apabila berlaku agresif. Maka laksanakanlah amalan yang saya bagi tadi dulu dan minta Allah buka ikatan, buat solat hajat, buat amalan yang seperti saya share tadi, buat itu je, tak perlu panjang-panjang. Poin saya, ada orang disuka ayat panjang tau. Oh, amanah Rasul, dia rasa macam biasa tau. Oh, ayat kursi, dia rasa macam biasa tau. Yakin sungguh-sungguh, bukan ayat yang memberi bekas, bukan ayat yang beri sembuh, Allah yang bagi sembuh. InsyaAllah, itu yang saya boleh share. Okay, mungkin ada lagi Ustaz? Okey, ada lagi soalan Ustaz. Satu lagi daripada Cik Puan Yusri. Encik Yusri tentang saka keturunan. Okey. Saka keturunan antara kaedah rawatannya macam mana? Dah berubat, diruqyahkan baik dan jadi lagi. Okey, saka keturunan ni antara yang perlu kepada lagi dan lagi. Perlu rawatan berterusan sebab kita tak tahu dia berapa lama atau keturunan dia. Sejak berapa kurun, berapa keturunan. Bukan sepertinya ayah kita tu ada saka. Tidak. Nuk, generasi yang dulu-dulu. Orang dulu kan jadi ketua kampung, memugar tanah, kebun yang luas. Orang dulu kan tidak ada jentolak, tidak ada jentera, tidak ada alat-alat untuk membantu bersihkan kebun dan sebagainya. Tapi kebun dia bersih. Kalau ketua kampung ketika tu, dia pun Allah SWT Muhammad nak jaga kampung dia, maka dia perlu kepada sesuatu amalan tertentu. Tetapi amalan-amalan itu mungkin ada perantaraan melalui jin yang kita tak nampak sama ada itu adalah kita sedar ataupun tidak, maka meninggalnya orang yang ada amalan itu diwarisi. Dan saka tu masuk dengan 5 cara. Tak sempat saya nak cerita kat sini. Ada 5 cara saka akan masuk walaupun kita tak nak dia, walaupun kita tak panggil dia, walaupun kita tak tahu pun yang salah sidah kita itu ada saka. Jadi antara salah satunya adalah saka itu akan timbul walaupun kepada ahli keluarga yang muda, sedangkan orang muda susah nak kena saka disebabkan ada unsur gangguan luar yang masuk dalam dirinya, yang saka itu timbul datang kepada ahli keluarga yang kena sihir tadi sebagai contoh untuk nak protect kononnya. Tetapi dalam konteks rawatan Islam, bila kita cek ada sihir sebagai contoh, tiba-tiba ada saka. Saka itu jadi penghalang kita nak buang sihir, maka kita perlu rawat dua-dua saka dan sihir. Maka kita perlu pada kelas-kelas khusus insya-Allah. Cik Abdul Majid, mungkin saya boleh share Ustaz lah. Saya teruskan Ustaz lah, sikit ni boleh? Boleh. Apa beza leluhur? Leluhur ni banyak yang saya tonton sekarang di live TikTok dan sebagainya. Apa beza leluhur dan saka? Kaedah yang sama saja. Saya sebutkan sama, cuma istilah saja berbeza. Sama juga, ada orang sebut ini hitam kena buang, ini putih tak perlu buang. Tuan-tuan, hitam putih dua-duanya jin. Poin dia jin. Walaupun disebut saya ni daripada Syekh Abdul Qadir Jalani, saya ni yang masuk dalam badan itu adalah wali songo, Sunan Kalijaga dan sebagainya. Itu semua tipu daya jin. Doa dalam lepas sembahyang, ya Allah, apa jua yang ada unsur-unsur jin dalam diri aku, ya Allah, sama ada aku sedar ataupun tidak, ya Allah, aku tak mau, ya Allah, aku tak nak. Kena macam tu. Macam mana selalu mimpi buruk, contoh nenek tua, hantu. Yang ni kalau nenek tua, dia lebih kepada orang mimpi orang lama, dan mimpi orang yang dah meninggal.
mimpi orang lama, mimpi benda yang sama, tetapi peristiwa yang lama, rumah lama, kampung lama, itu lebih kepada satu keturunan lah selalunya. Jangan duk pergi jumpa bomoh siam. Lagi dia kata aku boleh buat tapi dosa hampa tanggung. Daripada Puan Nurul Azam. Ya betul. Dia macam ni tau. Bila kita pergi dekat bomoh siam ataupun mana-mana tempat, tak boleh ni orang Islam berdosa dia kata. Berdosa ni tak boleh. Kita bagi 100. Tak boleh berdosa. Kita bagi 200. Tak boleh berdosa. Tak 500. Boleh nak buat macam mana? Dadan nak buat macam mana. Saya dah jumpa banyak lah tuan-tuan kes-kes yang macam ni. Kemudian saya punya soalan tak keluar dekat skrin. Minta maaf Tuan Najmi. Mungkin boleh tag balik soalan tadi. Dan soalan terakhir daripada Puan Nur Zulaiha. Kalau saka ni memang kena berubat, macam mana nak tahu kita tu ada saka? Jadi simptom saka ni orang yang dia mimpi lebih kepada mimpi baby. Kalau perempuan menunjukkan baby, kalau orang lelaki dia dukun dan terlepas dan jatuh baby tu. Simptom mimpi. Simptom fizikal lebam-lebam tanpa sebab di tubuh badan dia. Kemudian dia berlaku perubahan dalam kehidupan harian dia. Dulu rajin baca Quran, sekarang dia malas baca Quran. Bahkan nak sapu sampah pun dia malas. Dulu dia suka duduk dengan orang ramai, sekarang dia tak suka duduk dengan orang ramai. Kalau dia pergi kenduri pun nak balik cepat-cepat. Dia ziarah saudara meninggal dunia, dia nak balik cepat-cepat. Itu antara simptom saka. Bagaimana lebih lanjut, kita akan share selepas ini insya-Allah. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Okey, Ustaz, banyak soalan Ustaz kita terima pada malam ni. Tapi atas disebabkan kita punya masa agak terhad, jadi tuan-tuan dan puan-puan, diharapkan tuan-tuan dan puan-puan dapat bersama dengan Al-Fadhil Ustaz untuk program yang akan dilaksanakan nanti. InsyaAllah jawapan akan diberikan oleh Ustaz sepanjang program tersebut. Baik Ustaz. Ustaz, betul Ustaz. Daripada saudara Uzairi yang soalan di atas tu, daripada Perak, Ustaz ada sijil ke? Jadi saya serah kepada Ustaz lah selaku pihak taklim untuk share tentang soalan ni tentang sijil. Baik, boleh Ustaz. Okey, baik Ustaz. Saya mengambil tempat kembali. Okey. Kita simpan Ustaz sekejap. Okey. Saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Baik, sama-sama kita ucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz untuk perkongsian pada malam ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan, diharapkan tuan-tuan dan puan-puan dapat bersama dengan saya sebentar kerana ada satu perkara penting yang saya nak kongsikan pada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan apa yang Al-Fadhil Ustaz sebutkan tadi, bahawa Ustaz nak kongsikan lagi ilmu berkaitan dengan perubatan Islam ini secara bersistem dan juga dengan pengalaman-pengalaman sebenar yang Ustaz nak kongsikan kepada kita dengan pengalaman beliau selama 25 tahun. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat stay sehingga akhir program kita pada malam ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tanya dahulu kepada tuan-tuan dan puan-puan, adakah ilmu yang tuan-tuan dapat pada malam ini, perkongsian daripada Ustaz pada malam ini, adakah ianya ilmu yang penting? Boleh tak kongsikan di ruangan chat, adakah ilmu yang Al-Fadhil Ustaz kongsikan kepada kita pada malam ini merupakan ilmu yang sangat penting? Tuliskan di ruangan chat. Adakah penting ataupun tidak penting? Boleh saya tahu? Okey. Soalan saya, adakah ilmu yang Ustaz kongsikan kepada kita pada malam ni sangat penting? Ya, okey, terima kasih pada yang memberikan komen. Okey, penting tapi sekejap sahaja. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan rasakan ilmu ini adalah ilmu yang sangat penting, saya nak tanyakan lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan, pernah tak tuan-tuan dan puan-puan, okey, tanya pada diri sendiri, okey, cuba tuan-tuan dan puan-puan tanya pada diri sendiri, adakah tuan-tuan dan puan-puan rasakan kalau ilmu ni tuan-tuan dan puan-puan tak tahu, ianya sangat rugi? Boleh tak tuliskan di ruangan chat, tanya pada diri tuan-tuan dan puan-puan, adakah tuan-tuan dan puan-puan akan rasa rugi sekiranya ilmu ini tuan-tuan dan puan-puan tidak perolehi? Rugi ataupun tidak? Adakah rugi ataupun tidak? Okey, baik.
Sangat-sangat rugi. Saya bersetuju dengan apa yang tuan-tuan dan puan-puan berikan. Okey. Baik. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah tuan-tuan dan puan-puan diberikan peluang, okey, untuk mempelajari ilmu yang penting ini, ilmu yang tidak sekali-kali rugi, adakah ianya menjadi satu keperluan? Adakah program ini menjadi satu keperluan bagi tuan-tuan dan puan-puan? Okey, baik. Jadi, saya rasa semua orang setuju ianya merupakan keperluan dan juga merupakan ilmu fardu kifayah kepada kita semua. Sebagaimana yang Ustaz sebutkan tadi, satu rumah, satu perawat. Kalau boleh, setiap rumah, setiap daripada taman, setiap daripada kampung, daerah kita, adanya perawat-perawat Islam. Kalau bukan untuk orang lain, kita amalkan ilmu tersebut untuk keluarga kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya bawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan Al-Fadil Ustaz Haji Saiful Nizam bin Hasim, iaitu pengamal berdaftar bagi perubatan Islam, iaitu kelas Ruqyah Syar'iyah, ilmu perubatan Islam, langkah pertama melindungi diri dan keluarga, yang mana Al-Fadil Ustaz akan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan di dalam program ataupun kelas secara intensif, iaitu kelas yang akan diadakan pada 7 Februari 2026 selama 4 sesi, iaitu pada hari Sabtu jam 9 malam hingga 11 malam. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak tengok di sini, apakah persediaan yang Al-Fadil Ustaz dah pun bersedia untuk kita semua, untuk tuan-tuan dan puan-puan semua. Okey, program ini tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang Ustaz kongsikan tadi, sebahagian daripada slide ataupun PDF yang Ustaz ceritakan pada kita tadi hanya sebahagian. Ada 14 topik menarik ataupun ada 14 topik yang sangat penting dalam ilmu ruqyah ini yang Ustaz nak kongsikan. Ini adalah topik-topiknya. Okey, berkaitan dengan kepentingan tauhid dalam pengubatan Islam, konsep pengalaman dalam perubatan Islam, ciri-ciri pengamal pengubatan Islam dan banyak lagi. Dan ini adalah topik-topiknya, ada 14 topik kesemuanya. Okey, dan tuan-tuan dan puan-puan lihat sahaja tentang kaedah untuk memagar diri, keluarga dan kediaman dan sebagainya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, jangan lepaskan peluang ini. Al-Fadil Ustaz sudah pun memperuntukkan masa beliau untuk bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan pada 7 Februari 2026 untuk 4 sesi kelas kita, ya, daripada 7 hari bulan pada setiap hari Sabtu sehinggalah 28 Februari 2024. Baik tuan-tuan dan puan-puan, adakah tuan-tuan dan puan-puan rasakan jadual pada hari Sabtu ini adalah merupakan jadual yang terbaik untuk tuan-tuan dan puan-puan hadir? Boleh tak tuliskan di ruangan chat? Okey, baik. Saya rasa ini adalah jadual yang sangat-sangat baik sebab ianya jatuh pada hari cuti. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, saya nak kongsikan lagi tuan-tuan dan puan-puan, di dalam program ini tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat akses kelas seperti pada malam ini, okey, di dalam Google Meet kita, okey, dalam 2 jam pengajian selama 4 sesi kelas. Dan kelas yang akan diadakan nanti tuan-tuan dan puan-puan, kita akan ada rakaman semua kelas. Maksudnya kalau kelas tu berjalan selama 2 jam, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat 8 jam rakaman kelas. Dan kalau sebut tentang rakaman ni tuan-tuan dan puan-puan, tidak boleh kita nafikan, rakaman ini sangat-sangat penting disebabkan kita boleh buat ulang kaji dan boleh kita semak semula apa yang kita terlupa, tertinggal dan sebagainya. Itu baru 2 tuan-tuan dan puan-puan. Selain daripada dapat akses pengajian secara live, boleh berinteraksi dengan ustaz, boleh bertanya soalan dan sebagainya, tuan-puan akan dapat rakaman. Dan selain itu juga tuan-puan ada grup support WhatsApp. Jadi tuan-puan, bagi tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dalam program tu nanti, tuan-puan boleh tanyakan soalan juga di dalam grup WhatsApp. Tuan-puan boleh get ready dengan soalan, hantarkan ke dalam grup, insya-Allah Al-Fadil Ustaz akan jawab pada sesi kelas yang akan berlangsung. Berbaloi tak tuan-puan? Dapat akses kelas, dapat rakaman kelas,
dapat bertanya soalan, berinteraksi secara terus dengan Al-Fadil Ustaz. Baik, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, tadi ada yang bertanya tentang sijil. Okey, ada yang bertanya tentang sijil. Pertama, sijil yang semestinya tuan-puan akan terima adalah sijil penyertaan. Okey, sijil penyertaan kelas perubatan Islam Ruqyah Syar'iyah yang ditandatangani sendiri oleh Al-Fadil Ustaz Haji Saiful Nizam bin Hashim. Baik, seterusnya, kelas ini bukan sekadar teori, bukan sekadar Ustaz bercakap sahaja, tetapi Ustaz sediakan juga dengan nota khas. Okey, nota khas untuk kita punya program. Jadi tuan-puan boleh print out, boleh tulis dan sebagainya. Okey, jadi ianya sangat-sangat berbaloi untuk tuan-puan belajar dengan semua bahan-bahan yang telah pun dipersiapkan. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau kita bercakap tentang kelas, kita bercakap tentang program, adakah tuan-tuan dan puan-puan rasakan perkara ini ataupun program ini penting dan perlu bagi tuan-tuan dan puan-puan, maka tuan-tuan dan puan-puan perlulah rebut peluang ini disebabkan Al-Fadil Ustaz kita bersama dengan kita dalam program seumpama ini tidaklah kerap. Maksudnya ada jadual-jadual yang telah diperuntukkan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak berniat untuk bercakap tentang harga, okey, tetapi saya nak bercakap dengan tuan-tuan dan puan-puan berdasarkan kepada ilmu, berdasarkan kepada nilai yang tuan-tuan dan puan-puan dapat. Okey. Apakah nilai ilmu, apakah nilai amalan yang tuan-tuan dan puan-puan dapat? Kalau tadi Ustaz ada sebutkan pada kita tentang mereka yang belajar tentang perubatan Islam ini, sebenarnya dia sedang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sebelum ni dia kurang baca Quran, dia akan baca Al-Quran. Kalau sebelum ini dia kurang berzikir, dia akan tambah dengan amalan zikirnya. Kalau sebelum ini rumahnya kurang dengan baca Al-Quran, maka rumahnya akan sentiasa didengarkan dengan alunan-alunan Al-Quran dan seisi keluarga akan sentiasa berada dalam ketenangan insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah untuk nilai kesemuanya. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kami bawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan dengan satu nilai yang mampu milik, satu nilai yang sangat-sangat sesuai dengan ilmu yang tuan-tuan dan puan-puan akan dapat bukan untuk satu hari tuan-tuan dan puan-puan, tetapi untuk selama-lamanya ataupun untuk seumur hidup kita. Dan nilai ini tuan-tuan dan puan-puan bukan untuk tuan-tuan dan puan-puan seorang sahaja. Nilai ini untuk satu rumah, untuk satu keluarga. Kalau tadi kita ada sebutkan, Ustaz sebutkan satu rumah, satu perawat. Bila kita duduk dalam online, kita boleh belajar seisi keluarga. Jadi mudah untuk kita berkongsi dengan isteri, dengan suami, dengan anak, tentang ilmu perubatan Islam ini. Berbaloi ke tidak tuan-tuan dan puan-puan? Tuliskan di ruangan chat, adakah berbaloi dengan program yang diadakan ini dengan nilai 250 yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh belajar seisi keluarga. Berbaloi ataupun tidak? Boleh tak tuliskan di ruangan chat? Adakah berbaloi atau tidak? Tuan-tuan dan puan-puan, tepuk dada tanya iman. Adakah berbaloi tuan-puan dapat belajar ilmu ni bukan untuk seorang, seisi keluarga, mudah kita nak berkongsi, mudah kita nak berikan kefahaman. Kadang-kadang ayah faham, mak tak faham. Kadang-kadang mak ayah faham tapi anak-anak tak faham. Jadi bila kita sama-sama belajar, semua orang dapat kefahaman yang sama sebab kita duduk di bawah satu bumbung. Jadi segala perkara yang berlaku dalam rumah, kita terus dapat identify bersama-sama. Kan? Tadi kita dah belajar banyaklah dengan Ustaz. Seterusnya tuan-tuan dan puan, kalau ini adalah nilainya, bukan setakat ini sahaja yang pihak BTAKLIM nak sediakan untuk tuan-tuan dan puan-puan, tapi pihak BTAKLIM nak sediakan bonus istimewa yang melebihi daripada nilai harga yang tuan-tuan dan puan-puan keluarkan. Yang pertama, untuk 10 pendaftaran terawal, tuan-puan akan dapat apa? Tuan-puan akan dapat satu e-book. Satu e-book tentang Ruqyah Syar'iyah yang disusun oleh Al-Fadil Ustaz
Haji Saiful Nizam sendiri yang bernilai RM112. Bukan itu sahaja, selain daripada untuk 10 pendaftaran terawal, untuk semua pendaftaran, tuan-puan akan dapat akses rakaman apply hadis 40 Imam Nawawi, okey, dalam bentuk rakaman, dan juga tuan-puan akan dapat bonus klinik renew Fatihah berkenaan dengan bacaan suratul Fatihah. Tuan-puan akan dapat bonus yang keempat, iaitu rakaman bedah surah As-Sajdah. Seterusnya tuan-puan akan dapat apa lagi? Itu bonus keempat. Ada lagi tuan-tuan dan puan-puan, iaitu bonus yang kelima. Okey, akses rakaman bedah surah Al-Mulk. Tuan-tuan dan puan-puan. Okey, itu adalah bonus yang tuan-tuan dan puan-puan akan dapat. Okey. Jadi jumlah bonus sahaja dah 5 tuan-tuan dan puan-puan. Dan dengan nilai 250 tadi dapat kesemuanya. Okey, ini adalah antara soalan-soalan yang biasa ditanyakan. Okey. Boleh ke kalau kita ni tiada langsung asas dalam rawatan Islam untuk kita join? Jawapannya boleh. Okey. Kerana apa? Ustaz akan mengajar daripada beginner, okey, daripada peringkat asas sehinggalah pada peringkat yang tuan-tuan dan puan-puan akan yakin dengan setiap daripada proses pembelajaran tersebut. Kalau tak dapat hadir macam mana? Kan? Tak lain tak bukan, rakaman tersebut tuan-puan akan dapat biasanya dalam 1 hari atau 2 hari selepas tamat kelas. Dan yang ketiga, adakah kelas ini hanya teori atau demo sekali? Okey, sebenarnya dalam kelas ini bukan setakat teori tetapi akan ada demo secara online yang akan ditunjukkan oleh ustaz. Tadi tuan-tuan dan puan-puan, Al-Fadhil Ustaz dah tunjukkan pada kita cara untuk kita berdoa ketika mana kita nak tidur. Jadi itu adalah contoh macam mana cara Ustaz tunjukkan pada kita kan, macam mana nak hembus dan sebagainya. Jadi itu antara contoh demo macam mana kelas itu akan berlangsung. Modul kena beli ke? Modul tak perlu sebab tadi kita dah sediakan sekali. Dan sijil pula, okey, semua peserta akan mendapat sijil penyertaan rasmi dalam bentuk PDF beserta sanad daripada Al-Fadhil Ustaz Haji Nizam. Tuan-tuan dan puan-puan, nak tak saya kongsikan berita yang lebih gembira? Kalau tadi mungkin 250, okey, tetapi kami nak bantu tuan-tuan dan puan-puan untuk rasa lebih selesa dan lebih mudah untuk hadir dalam kelas. Soalan yang biasa ditanyakan adalah, boleh tak kalau nak bayar 2 kali? Okey, boleh tak nak bayar 2 kali? Jawapannya boleh. Daripada nilai asal, kalau ditambah semua tadi adalah 1000 lebih, yang mana tuan-puan dengan nilai 250 tadi boleh buat secara ansuran iaitu RM125 pada tarikh 25 hari bulan Januari sehinggalah pada 6 Februari, dan bayaran kedua adalah daripada 24 Februari sehingga 28 Februari 2026. Okey, baik tuan-tuan dan puan. Saya nak tanya lagi sekali, adakah dengan semua yang disediakan di sini berbaloi untuk tuan-tuan dan puan-puan hadir bersama dengan Al-Fadhil Ustaz pada setiap sesi program perubatan Islam selama 4 sesi yang dijanjikan? Macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Berbaloi ataupun tidak? InsyaAllah berbaloi. Okey. Kalau compare dengan beli rokok dan sebagainya kan, itu lainlah. Lain ceritanya kan. Alumni boleh join tak? Okey. Yang tu nanti tuan-puan, saya baru perasan. Perkara yang paling penting untuk tindakan tuan-puan pada malam ni, perlu tuan-tuan dan puan-puan terus kepada grup WhatsApp kita, tekan link pendaftaran yang telah diberikan sekarang juga. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, ada yang bertanya juga. Okey, ada yang bertanya juga. Adakah program ini sesuai untuk semua orang? Tadi saya dah jawab tentang soalan yang biasa ditanyakan. Okey, jawapan saya seterusnya tuan-tuan dan puan, adakah program ini sesuai untuk semua orang? Sekali lagi saya jawab, ada kemungkinan tak sesuai untuk semua orang. Tetapi tidak sesuai itu bermaksud apa? Tidak sesuai itu sekiranya tuan-puan tidak merasakan ilmu ni penting,
dan tuan-puan tak sanggup untuk upgrade ilmu yang tuan-tuan perlu belajar sebenarnya. Itu adalah apa yang saya nak tekankan. Program ini bukan untuk tuan-tuan dan puan-puan yang tidak mahu untuk berubah dan upgrade ilmu untuk tingkatkan ilmu berkaitan dengan perubatan Islam. Sekiranya tuan-puan sanggup, tuan-puan mahu upgrade ilmu, nak menjaga keluarga daripada gangguan-gangguan, ini adalah kelas ataupun program yang sangat sesuai untuk tuan-tuan dan puan-puan. Baik, link di mana? Link di dalam grup WhatsApp kita. Tim kami dah sediakan link, tuan-puan terus klik link yang disediakan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya menyerahkan kembali kepada Al-Fadil Ustaz, untuk membuat kesimpulan dan juga menegaskan kepada kita semua tentang perlunya kita belajar tentang ilmu ruqyah ini, saya nak beritahu sekali lagi pada tuan-tuan dan puan-puan, program ini adalah program yang bukan diadakan secara kerap. Dia ada program yang bertempoh. Maksudnya tak pasti lagi bila program yang sama akan diadakan. Jadi tuan-puan perlu rebut peluang ini. Jika diikutkan, kita di awal ni kita terhadkan kepada 100 yang terawal terlebih dahulu. Jadi saya harapkan tuan-puan jadi 100 yang terawal pada malam ini juga, untuk tuan-puan ambil peluang yang mungkin tuan-puan akan terlepas pada masa akan datang. Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya tak mahu bercakap lebih panjang. Sekarang keputusan berada di tangan tuan-tuan dan puan-puan untuk hadir dalam program ini dengan mendaftar pada link yang disediakan di dalam grup WhatsApp. Baik, dengan ini saya menjemput kembali Al-Fadil Ustaz untuk bersama dengan kita bagi membuatkan satu kesimpulan dan kenapa tuan-tuan dan puan-puan perlu belajar tentang perubatan Islam ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sahabat-sahabat, rakan-rakan yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan kita semua jelas apa yang telah disampaikan oleh bagi Ustaz tadi, dan kesimpulan ataupun penutup daripada saya sendiri, apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jadi maknanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu jika kita tidak tahu. Jadi maknanya apa jua bidang yang kita ceburi, maka kita perlu kepada ilmu, pengalaman, bertanya serta perkongsian ilmu tersebut untuk kita adaptasikan dalam kehidupan kita. Maka begitulah juga dalam konteks rawatan Islam ini, maka kita perlu kepada pemahaman yang betul kaedah rawatan Islam itu sendiri. Maka dengan 4 siri itu, yang paling penting setiap tajuk yang dibentangkan ataupun yang telah pun disampaikan oleh bagi Ustaz tadi, kita dapat fahami dan kita dapat praktiskan. Contoh, kalau kita katakan tajuk itu yang berkaitan dengan jin. Kalau jin itu tadi kita hanya sebut pengkisahan, beberapa kisah sahaja, tetapi dengan detailkan jenis jin, tugasan jin, selain daripada itu apa lagi nama-nama yang dikaitkan dengan jin, bagaimana kehidupan jin, kelemahan dan sebagainya. Itu kita perlu tahu. Kemudian kita akan terus kepada kaedah-kaedah rawatan khusus, seperti kalau kita sebut sihir, bagaimana kaedah rawatannya, apa bahannya, apa ayat bacaannya, saka, apa simptomnya, bagaimana kaedah rawatan, bahannya, santau, bagaimana kaedahnya, bagaimana kita nak membezakan sakit fizikal, sakit itu adalah klinikal ataupun itu spiritual ataupun mistik yang dikaitkan gangguan makhluk halus ini, dan bagaimana cara penggunaan bahan dan sebagainya. Saya nak share secara ringkas. Ada satu orang alumni saya beritahu, saya tengah kuliah maghrib ni, tiba-tiba dapat WhatsApp. Saya pun tengok WhatsApp sambil kuliah ni, saya boleh buka WhatsApp lagi sebab saya tengok masa penting. Soalan ditanyakan, saya terlupa Ustaz nak buat rawatan Allah SWT Muhammad, demam campak. Saya beritahu sediakan air bedak sejuk yang dibuat daripada beras dan menggunakan akar rumput sambal.
Lepas tu dia tak okey. Bila dia sebut okey, saya faham. Apa yang saya faham, dia fahamlah kaedah penggunaan dan cara ayat-ayat yang nak dibaca dan cara penggunaan. Dia tahu apa yang berlaku. Esok saya jumpa dengan alumni ni, dia bagi tahu. Saya tanya, macam mana semalam? Dia kata, okey, Alhamdulillah. Buat macam mana? Dia bagi tahu, rupanya dia adunkan bahan tersebut, dia blender, dia buat minum, tuan-tuan. Bayangkan, rumput sambal tu, rumput tu, dengan bedak sejuk tu, di blender diminum, tuan-tuan. Bagi pesakit tu minum. Ini perkara yang salah, tuan-tuan. Sepatutnya diguna untuk sapu. Bagaimana kaedah nak sapu tu macam mana. Jadi perlu kepada praktikal dan insya-Allah, dan walaupun secara online pertemuan itu, tetapi kita akan bagi garis panduan, guideline sehingga jelas, dan dalam grup WhatsApp kita boleh terus bersoal jawab walaupun kita dah tamat 4 siri tersebut, dan akhirnya kita boleh menjadi perawat untuk diri, ahli keluarga dan masyarakat, insya-Allah. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, Alhamdulillah Ustaz kongsikan pada kita sekali lagi tentang praktikal tu sangat penting Ustaz. Maksudnya ilmu tu kena betul lah. Ilmu tu jangan tersalah pula kan. Jadi tuan-puan, kalau Ustaz dah sebutkan akan adanya praktikal, okey, akan tunjukkan dengan jelas dalam grup WhatsApp, boleh bertanya walaupun dah habis sesi program dan sebagainya. Ini adalah peluang yang sangat-sangat baik untuk kita semua. Baik, Al-Fadhil Ustaz, terima kasih sekali lagi atas perkongsian pada malam ini. Doakan Ustaz supaya sahabat-sahabat kita boleh bersama dengan Ustaz untuk belajar ilmu ini. Sebab saya rasa kalau kita tak belajar Ustaz, kita sentiasa ada persoalan-persoalan yang bermain-main di fikiran. Kan? Kita rasa macam takut, risau, kadang-kadang dengar cerita-cerita orang dan sebagainya. Tapi kali ini kita nak dengar sendiri daripada pengamal perubatan yang dah berpengalaman selama 25 tahun, iaitu Al-Fadhil Ustaz Haji Saiful Nizam. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita berakhir, sekali lagi pesanan daripada saya, rebutlah peluang untuk daftar segera. Dengan tindakan tuan-puan tekan sahaja link pendaftaran, itu menandakan tuan-puan serius untuk berubah. Untuk berubah kepada mendekatkan diri dengan ilmu, dengan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan niat yang betul. Ustaz pesan awal-awal tadi kan, kita nak belajar ni kena niat yang betul. Jadi pastikan tuan-puan tekan link sekarang juga, tanamkan niat yang betul. Moga-moga Allah permudahkan segala urusan tuan-tuan dan puan-puan semua, insya-Allah. Jom tuan-tuan dan puan-puan, kita bergambar untuk sesi penutup ini, untuk kita buat satu foto kenang-kenangan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz untuk webinar kita pada malam ini. Okey, baik, sebentar. Okey, sekejap. Okey, baik tuan-puan, menghadap kamera sekarang. Okey, dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1, senyum. Okey, sekali lagi tuan-puan, dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1, senyum. Okey, baik. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan atas kesudian bergambar dengan Al-Fadhil Ustaz. Lega Ustaz dapat tengok wajah-wajah sahabat-sahabat kita semua kan. Tadi tak nampak, sekarang baru nampak. Okey, baik. Sekali lagi terima kasih tuan-tuan dan puan-puan, sehingga bertemu lagi di dalam program perubatan Islam kita pada 7 hari bulan nanti. Mohon